dalam sesi yang lepas saya bentangkan bahawa di daerah Sabak Bernam merupakan antara daerah yang merupakan daerah yang menerima lonjakan tertinggi ataupun pertumbuhan tertinggi, iaitu pertambahan lebih kurang RM1,500 berbanding daerah-daerah lain. Namun kalau kita bandingkan daerah Sabak Bernam dengan daerah Petaling, masih ada perbezaan hampir separa ataupun 1/2 daripada pendapatan median di daerah tersebut. Daerah Petaling sebagai contoh merekodkan pendapatan hampir RM12,000, tapi pendapatan di daerah Sabak Bernam hanyalah RM6,000 sahaja. Justru dalam rancangan Selangor kedua, saya telah menetapkan usaha untuk kita melihat salah satu misinya adalah untuk mengurangkan jurang di antara daerah-daerah ini. Dengan melihat angka, bukan lagi angka pendapatan median secara keseluruhan, tetapi mula meneliti pendapatan median mengikut daerah-daerah dan melihat pertumbuhannya mengikut daerah dan memastikan bahawa pendapatan-pendapatan itu berjaya dicapai selain daripada kualiti kehidupan rakyat bertambah. Malahan daripada itu juga yang berhormat, saya nak maklumkan idea ataupun buah asal rancangan Selangor pertama itu tumbuh selepas kita menggagaskan apa yang dipanggil sebagai klusterisasi ekonomi. Klusterisasi ekonomi itu bermula selepas satu retreat pertama pada tahun 2018 yang melihat bahawa negeri Selangor perlu dirangka semula pertumbuhannya supaya lebih seimbang dan lebih adil kepada rakyat dan masyarakat. Jadi daripada situlah kita mengilhami satu nilaian-nilaian ekonomi di setiap kawasan. Saya minta pegawai daerah yang dipertua pihak berkuasa tempatan untuk menggariskan apakah aktiviti-aktiviti di setiap daerah. Dan kemudian kita klusterkan mengikut kawasan-kawasan tertentu. Hulu Selangor pendapatan median isi rumah meningkat daripada RM5,855 sebulan pada tahun 2019 kepada RM8,485 sebulan 2024, iaitu peningkatan sebanyak RM2,630. Manakala Sabak Bernam pada tahun 2015 adalah RM4,454 sebulan dan telah menerima peningkatan sebanyak RM2,487 sebulan. Yang saya sebut tadi 1,500 adalah pada tahun 2025 saja. Maafkan saya. 2,487 ni di antara jeda 2018 sampai 2020 sampai 2024 telah meningkat secara keseluruhannya kepada RM6,940 sebulan. Ini merupakan peningkatan yang lebih daripada 1/3 dalam tempoh 5 tahun, iaitu kira-kira 35.4% daripada segi pendapatan median isi rumah bagi rakyat Sabak Bernam. Pada masa yang sama, saya turut menyemak laporan kesenjangan pendapatan. Ini dikenali sebagai income inequality dengan izin dan diukur berdasarkan Gini coefficient. Kadar kesenjangan di Selangor telah menurun daripada 0.393 pada tahun 2019 kepada 0.332 pada tahun 2024, iaitu pengurangan sebanyak 0.061. Apabila Gini coefficient menurun, ini bermaksud jurang pendapatan antara mereka yang menerima gaji yang tinggi berbanding mereka yang menerima gaji yang sederhana telah berkurang.